Dan Alhamdulillah ya, dalam hari itu ombang-ambing politik beberapa tahun sebelumnya, sekarang 3 tahun kerajaan dan politik negara stabil. Tapi Alhamdulillah kita dapat dan catat. Saya tidak akan ulangi pertumbuhan 52%, pengangguran 3%, kemiskinan tegak 0,09%, pelaburan tertinggi dalam sejarah. Semua okey. Sudah pun dah ikuti dan semalam kita ulang semula. Saya nak tegaskan di sini ialah iaitu memahami bahawa politik negara yang stabil itu harus dimanfaatkan untuk melaka program yang jelas dan melaksanakan. Setelah setahun mungkin orang suka, tapi 3 tahun orang boleh buat ukuran. Setengah pihak yang sangat negatif, dia melihat hanya hal-hal yang negatif. Mengapa kita pilih KKR? Sudah stabil, perancangan sudah ada, prestasi Alhamdulillah. Untuk terus maju dengan kelajuan yang lebih meyakinkan, ya, maknanya kalau kita bincang semua projek-projek, ya, projek kecil itu boleh, ya masih penting yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan lain, tapi projek-projek prasarana dan infrastruktur yang besar itu KKR. Sebab itu saya pada hari ini bagi para rakan-rakan saya datang, selain menyatakan penghargaan tentang apa yang dilakukan, meletakkan harapan yang sangat tinggi